Asas ilmu emas. Emas tiada pendapatan. Pernah tak kita terfikir kenapa sejak dulu lagi orang-orang lama kita suka simpan emas? Sebab emas ada satu sifat pelik. Dia tak beri pendapatan, tak ada dividen, tak ada interest, tapi orang tetap berlumba-lumba nak simpan. Mula-mula saya pelik, kalau tak bagi pulangan, apa gunanya? Sampailah satu hari saya jumpa dengan seorang pakcik. Dia kata nak simpan emas bukan nak kaya cepat, tapi nak kaya terselamat. Emas ni macam penjaga nilai. Kalau kita simpan RM100 hari ini, 10 tahun lagi nilainya akan jadi semakin kecil. Tapi kalau kita simpan nilai itu dalam bentuk emas, dia bertahan dan bertahan daripada masa. Saya mula faham, emas bukan buat duit kita beranak, tapi dia menjaga kuasa beli kita daripada hilang. Sebab tu orang kata emas tak bagi pendapatan, tapi emas bagi ketenangan. Bila ada emas, kita tak terkejut bila harga barang naik. Kita tak perlu risau sangat bila ekonomi tidak stabil sebab emas menjadi pelindung. Akhirnya saya sedar kaya bukan sekadar banyak duit, kaya sebenarnya ialah bila nilai harta kita selamat. Dan disitulah peranan emas, diam, tak bergerak, tak bagi pendapatan, tapi dialah aset yang paling setia jaga kita. Untuk info lagi pasal emas, sila follow, share dan juga like.